Hai korang! So hari ini para pelajar kita iaitu pelajar pastry sedang menyiapkan dua menu yang sedap di mana mereka akan menghidangkan untuk jemaah surau. Kita mari! Aktiviti Mori ini merupakan salah satu pembelajaran mereka iaitu Malay dessert dan local delicacies dan juga cake preparation. Jadi ini antara topik yang mereka pelajari. So nak bagi tu juga dekat korang, siapa yang dah habis sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 daripada kolej swasta ke kerajaan ke dan tak tahu nak sambung dekat mana tahap 4, sambunglah dekat sini. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran korang. Hari ini Sarah akan interview pelajar pastry kita. So nak tanya dekat awak, boleh tak awak kenalkan nama awak dan macam mana pengalaman yang awak dapat hari ini membantu awak untuk kerjaya masa depan awak? First, nama saya Darul Iman. Saya ambil kuliah PhD SKM2 tahap 2 lah. So hari ni kami ada buat produk untuk moreh para jemaah malam sa'i. Produk yang kami buat 2 produk. Kami kat sini belajar dalam berpasukan lah, bekerjasama untuk menyiapkan satu produk tu. Tak kisahlah portion besar atau kecil. So kami kena buat tu dengan masa yang telah diberilah. Alright, terima kasih. Wow, korang nampak tak banyak sangat jualan untuk moreh hari ni. Kita ada kek marble yang banyak sangat tray dan kita ada juga brownies dan juga yang paling special bubur pulut hitam. Korang yang tengok tu macam mana? Nilai sendiri best tak? Best aktiviti atau program kita hari ni. So korang, nak bagi tahu korang, pemasukan 2025 dah dibuka. So siapa yang berminat nak belajar menu-menu yang sedap, nak jadi usahawan yang berjaya atau nak jadi chef dan sebagainya, cepat daftar sekarang jadi pelajar ITT Skills sebab pemasukan dah dibuka.